Okey, sebelum ni dekat luar rumah saya gunakan pipe yang jenis macam ni, yang biasa ni lah. Okey. So yang ni dia memang panjang tapi masalahnya dia serabut, dia berselirat. Lepas tu lama-lama dia akan jadi kotor macam ni. Sebab dia kena matahari, kena air semua. Okey. So untuk lagi kemas, saya tukar kepada yang jenis macam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So hari ni saya nak review lebih detail lah pasal Modofo punya hose reel yang jenis retractable macam ni. So yang ni sebenarnya dia adalah pipe getah yang sama macam ni. Cuma yang beza dia adalah dia lagi kemas. Sebab dia berdapat dia punya bekas ni. So dia punya hose dia tergulung dekat dalam. So dia nampak lebih sistematik lah. Dan juga dia nampak lebih organized. Okay. Okey, kalau video sebelum ni saya dah tunjukkan dia punya unboxing dan juga apa yang akan dapat dalam kotak dia. So video part ni saya nak tunjukkan lah macam mana nak guna benda ni. So nak tunjuk cara penggunaan dia, adakah benda ni betul-betul efisien, benda ni betul-betul berguna ataupun tidak. So kalau korang beli Modofo hose reel ni, dia akan dapat dia punya benda ni lah. Dia satu segedabak macam ni, dia seketul macam ni. So benda ni lepas tu dia bagi sekali dengan dia punya hose yang jenis macam ni. Dia ada dua lah, satu yang ni, satu lagi yang saya dah pasang dekat depan sini. Okay, dia ada dua jenis. Lepas tu dia punya bracket. Bracket pun saya dah drillkan kat sini. So benda ni paling penting lah, korang pilih dekat mana yang korang nak pasang dan korang drillkan. Dia dah bagi sekali dia punya bracket dengan dia punya skru dan juga wall plug. Ada 4 lah. So make sure korang pasang dengan ketat dan dengan kukuh supaya dia boleh menampung dia punya hose reel ni. Okey, so bila dah pasang, dia macam ni lah kedudukan dia. Okey, dia memang solid. Okey, so make sure korang kena pasang betul-betul kukuh. Okey, so benda ni nanti kita akan sangkutkan dia. Dia kita angkat, nampak dia ada besi tu. Okey, besi kat bawah tu. So kita masukkan dekat lubang sini. Jadinya dia akan boleh bergerak-gerak lah. Okey, so bendanya ni pun memang solid lah dia punya case dia. So dia punya reel semua dekat dalam, dia tergulung dah. Lepas tu ni dia punya spek dia lah. Dia punya panjang 15 plus 1.5 meter. So total dalam 16.5 meter lah. Dia punya material PVC. Lepas tu dia punya PSI 120 ataupun 8 bar. Dia punya pressure. Tapi pada saya dia bergantung pada rumah jugalah. Lepas tu dia ada satu handle yang boleh lipat macam ni. So mudah nak angkat. Ni dia punya hose reel kat dalam. Lepas tu dia dah tergulung kat dalam tu. So yang ni dia punya stopper. Maksudnya kalau kita tarik, okay, dia akan tersangkut kat sini supaya dia taklah tergulung habis. Okay. Stopper ni pun rasanya boleh adjust lah. Korang nak dia panjang lagi, yang extra ni pun boleh sebab dia ada skru kat sini. Okay, lepas tu dia ada hose yang bawah ni. So yang ni untuk kita sambung pada kita punya pipe dekat rumah tu. Okay. So air dia akan masuk daripada sini dan juga air dia akan keluar daripada sini. Okay, so nak guna dia senang je. First kali kita dah drillkan dia dan kita angkat benda ni. So make sure besi ni dia akan masuk dekat sini. Okay. So dia tak payah lock, dia just tersangkut macam tu je sebab dia berat dan juga dia tak akan jatuh lah. Lagi satu dia fleksibel. Korang boleh pusing-pusingkan saja macam ni. Contohnya korang nak dia hala ke sini boleh, sini pun boleh. Dia lebih kurang dalam 180 darjah lah. Dia punya pusingan dia tu. So maksudnya kalau korang letak dekat sini, dia fleksibel lah, boleh bergerak ikut arah yang kita nak. Okey, lepas tu dia punya hose ni, korang boleh sambungkan dekat korang punya pipe lah. So yang ni dia dah bagi sekali dengan dia punya ni. Jadi kita just masukkan saja. Tarik ni ke bawah. Okey, make sure dia ketat macam ni. Dah settle, memang senang. So dia punya yang ni dia panjang dalam 1.5 meter. So make sure dia punya jarak daripada pipe dengan tempat yang korang nak gantung ni, dia tak jauh sangat lah. Okey.